Lihat ini, lihat betapa cantiknya akar-akar yang telah tumbuh pada pokok ara ini dan saya mahu anda perhatikan satu perkara yang sangat penting. Kaedah ini hanya menerima satu kali siraman, itu sahaja. Selebihnya adalah satu rahsia yang akan saya tunjukkan sepanjang video ini. Kaedah ini dikenali sebagai kaedah Saharawi, satu teknik tradisional dari kawasan yang hampir tiada kelembapan, tetapi mereka masih berjaya membuat tumbuhan berakar dengan cara yang menakjubkan. Hari ini saya akan ajarkan kepada anda langkah demi langkah supaya anda boleh mempelajarinya dan berjaya sepenuhnya. Walaupun anda tiada masa, walaupun anda tinggal di kawasan yang sangat kering atau jika anda mahu klonkan pokok buah yang anda tidak mahu hilang. Kaedah ini sangat ideal kerana memerlukan penyelenggaraan yang sangat sedikit dan menawarkan kadar kejayaan yang sangat tinggi. Dengan sistem ini, anda boleh mendapatkan salinan yang tepat bagi pokok anda. Sama ada pokok ara, delima, apple, maksudnya apa sahaja yang anda ada di ladang, kebun atau taman anda. Sekarang kita teruskan dengan bahan-bahan yang diperlukan. Untuk kaedah Saharawi, kita perlukan sangat sedikit. Tanah hitam atau gambut atau pasir, mana-mana satu pun boleh digunakan. Cawan pakai buang atau bekas kecil, pisau pemotong atau pisau lipat yang tajam, pita pelekat, pengikat atau tali halus untuk mengikat keratan. Dan untuk menutupnya, kain seperti yang dilakukan secara tradisional oleh orang Saharawi atau plastik hitam yang sangat baik untuk mengekalkan kelembapan. Dan juga sekeping kecil lidah buaya. Sehelai kertas besar tidak diperlukan, sehelai kecil sudah memadai. Kami memotong sekeping kecil lidah buaya dan membuang sebahagian gel bahagian dalam. Kami mencincangnya dengan sangat halus menggunakan pisau. Dalam mangkuk, campurkan lidah buaya dengan tanah, gambut atau pasir. Campuran harus lembap, licin tetapi tidak cair. Campuran ini mempunyai 3 fungsi utama: mengekalkan kelembapan selama berminggu-minggu tanpa perlu disiram, membasmi luka secara semula jadi dan membekalkan hormon tumbuhan semula jadi yang membantu proses pengakaran. Sekarang kita beralih kepada pokok ara. Dalam kaedah ini, kita buat 2 putangan, satu di sebelah sini dan satu lagi di sebelah bertentangan. Kita buat potongan yang dalam seolah-olah kita sedang mengasah dahan itu. Kita buang kulit dan kambium sehingga nampak kayunya. Kemudian kita lakukan perkara yang sama di bahagian bertentangan. 2 potongan ini akan mengganggu aliran getah yang telah diproses, menyebabkan hormon terkumpul di kawasan potongan. Pengumpulan itu adalah rangsangan yang diperlukan oleh tumbuhan untuk mula menghasilkan akar baru. Sekarang kita akan sediakan kaedah tut udara gaya Sahara dan di sini penting untuk ikut urutan dengan betul. Pertama, kita sediakan cawan kecilnya. Ambil cawan pakai buang dan buat satu potongan menegak dari bahagian atas hingga ke tengah cawan, potongan memanjang. Ini akan membolehkan kita membukanya sedikit supaya boleh disesuaikan dengan dahan. Kedua, letakkan cawan pada dahan. Buka sedikit cawan itu dan letakkan di sekeliling dahan, pastikan bukaan cawan berada betul-betul di tempat 2 potongan tadi. Cawan kecil itu mesti menutupi sepenuhnya kawasan luka pada dahan. Ketiga, kita ikat cawan kecil itu. Bila dah dipasang dengan betul, kita ikat dengan pita pelekat, tali atau pengikat. Ia mesti dipasang kemas, tidak bergerak. Keempat, kita isikan dengan campuran. Sekarang, bila cawan dah terpasang kemas, kita isi bahagian dalamnya dengan campuran alur dan tanah. Kita lakukan perlahan-lahan, tekan perlahan supaya seluruh kawasan luka betul-betul tertutup. Kelima, kita siram sekali sahaja. Kita siram dengan sangat sedikit air, hanya sekali sahaja. Air yang berlebihan akan keluar melalui potongan menegak pada cawan kecil itu. Kita tak akan siram lagi selepas tu. Aloe akan mengekalkan kelembapan selama berminggu-minggu. Selepas itu, kita tutup seluruh bahagian tot itu dengan kain, seperti cara tradisional atau dengan plastik hitam kalau nak lebih praktikal. Ini melindungi daripada cahaya matahari terus dan mengekalkan kelembapan di dalamnya. Satu perkara penting, kaedah Saharawi biasanya tidak memerlukan siraman tambahan. 1 kali siraman sahaja sudah cukup berkesan. Tetapi jika secara luar biasa, kita nampak substrat di dalam tat itu terlalu kering, barulah kita boleh tambah sedikit siraman ekstra. Dan sebelum kita teruskan, saya nak kongsi sesuatu yang sangat menarik. Orang Saharawi bukan sahaja guna kaedah ini, mereka juga pilih masa yang sesuai untuk melakukannya. Mereka buat semasa bulan mengambang mengecil, lunar menguantik. Kenapa?
Sebab berdasarkan pengalaman, mereka tahu bahawa semasa bulan mengambang mengecil, getah pokok akan turun ke akar dan bahagian atas pokok jadi lebih tenang. Ini bermakna dahan itu mempunyai tekanan dalaman yang lebih rendah, kurang kehilangan getah melalui luka dan lebih mudah menerima pembentukan akar baru. Pendek kata, pokok kurang menderita dan lebih senang berakar. Dari segi musim pula, mereka akan lakukan pada awal musim bunga atau hujung musim panas, ketika pokok masih ada tenaga untuk menghasilkan akar tetapi tidak berada dalam tekanan panas atau kemarau yang melampau. Pada musim bunga, getah mula bergerak dan pokok ada tenaga untuk pulih semula. Dan pada hujung musim panas, bila cuaca dah kurang panas sedikit, itu masa yang sangat sesuai untuk lapisan udara berkembang tanpa risiko campuran tanah menjadi terlalu kering. Baiklah, sekarang hasilnya sudah tiba. Apabila kita buka lapisan udara itu, kita akan nampak akar-akar putih, kuat dan sihat mengelilingi seluruh kawasan yang kita potong tadi. Pada masa itu, kita hanya perlu potong di bahagian bawah dan kita sudah pun ada pokok ara baru yang sama seperti pokok induk. Apa maksudnya sama? Maksudnya, pokok baru ini akan menghasilkan jumlah buah yang sama, kualiti yang sama dan dalam masa yang singkat sudah boleh mula berbuah. Ia secara literal adalah klon genetik daripada pokok induk. Ini sangat penting kerana apabila kita cuba tanam pokok buah dari biji benih, hampir tidak pernah kita dapat buah yang sama jenis. Biji benih akan mencampurkan genetik dan hasilnya adalah seperti berjudi. Ia mungkin menghasilkan banyak buah, sedikit buah, buah yang kurang elok atau mungkin mengambil masa bertahun-tahun untuk berbuah atau langsung tidak berbuah. Sebab itulah kaedah ini sangat berharga kerana dengan mengklon pokok induk, kita tahu dengan tepat buah apa yang akan kita dapat dan tidak membazirkan bertahun-tahun usaha. Kaedah Saharawi menjamin bahawa pokok baru akan sama kuat, sama produktif dan mempunyai ciri-ciri yang sama seperti pokok asal. Satu lagi nasihat terakhir, apabila anda menanggalkan cangkokan dan menanam pokok tin baru anda, pastikan medium tanaman sentiasa sedikit lembap dalam beberapa minggu pertama. Tak perlu sampai bertakung, cukup sekadar mengekalkan kelembapan. Dengan cara itu, anda akan memastikan akar-akar baru itu dapat menyesuaikan diri dengan baik dan pokok anda mula tumbuh dengan kuat sejak hari pertama. Sebelum apa-apa, saya ingin jelaskan sesuatu yang sangat penting. Teknik yang kita lakukan ini adalah peniruan yang paling setia kepada kaedah asal Saharawi, tetapi menggunakan bahan moden supaya lebih praktikal. Sekarang, saya beritahu anda dengan penuh kejujuran dan berdasarkan pengalaman sendiri. Jika kita buat anilado penuh, iaitu buang semua kulit di sekeliling dahan, bukannya hanya 2 potongan, kadar kejayaan sebenarnya lebih tinggi. Perkara ini telah dibuktikan dan memang berfungsi lebih baik dalam kebanyakan kes. Tetapi kerana hari ini kita sedang mempraktikkan kaedah Saharawi seperti yang mereka lakukan, kita hanya akan buat 2 potongan dalam, satu di sebelah sini dan satu lagi di sebelah sana. Saya ingin jelaskan perkara ini supaya tidak timbul kekeliruan. Jika anda suka video ini, komenlah, tekan like dan kongsikan dengan sesiapa yang minat tanaman. Sebab kaedah ini boleh membantu sesiapa sahaja untuk membiak dan mengklon pokok buah-buahan di rumah. Dan saya sangat ingin tahu pokok apa yang anda akan cuba atau dari mana di dunia anda sedang menonton saya. Kita jumpa lagi dalam video seterusnya.